Buat pemilihan telur untuk dimasukkan ke dalam inkubator. Telur Brahma ni. Oh, ni semua Brahma ni. Ada pendapat kata telur bujur ada pendapat kata jantan telur bujur jantan. Telur macam bulat-bulat ni kata betina. Tapi kepastiannya tak tahu lagi. Kita ambil telur bulat je lah. Oh, ni besar ni, kadang-kadang besar ni tak menjadi. Ni Brahma, telur Brahma. Kita pilih telur yang nampak macam berkualiti, kita pilih masuk dalam inkubator. Inkubator pun lama tak guna. Ini RR campur. Ini telur RR cross ni. RR cross ni telur dia besar-besar, cantik-cantik. Ni kalau dekat kedai ni dah grade A dah ni. Grade A ni. Dalam banyak-banyak telur ni kita ada dapat 2 biji ni, telur besar ni. Kesian ayam ni. Oh, ni lah kira 3A lah tu. Buntut ayam siap ni. Kesian ayam. Ni standard dia. Ni kalau ni lah grade B lah. Ni grade B ni. Kalau ni grade A ni. Ni lagi besar, macam teritik lah. Kesian ayam. Nangis nak keluarkan telur besar-besar ni. Ada RR cross ada. RR cross ni telur ni cantik-cantik, sama macam Brahma, sebesar telur. RR cross ni. Yang Black Sunset cross kecil-kecil. Ni BPR pun kecil je. Mana Black Sunset ni? Ni Black Sunset cross, comel je. Black Sunset cross BPR, telur dia comel. Kita nak cuba tetaskan telur cross Black Sunset BPR ni. Ni cross Black Sunset, telur dia bujur, telur Black Sunset cross ni. Sebab Black Sunset punya telur dia bujur. Kali ni tak ada telur Black Sunset. Customer dah booking habis. Customer dah borong habis Black Sunset. Sunset cross ada 7 biji je. Dia bujur semua. Kalau pendapat pakar-pakar ayam kata jantan ni, boleh katakan semua jantan. Jantan apa masalahnya? Sebab lauk besar je buat lauk. Dia telur ni ada kata kita tak boleh basuh, jadi kita lap je lah. Ni yang hitam ni. Sunset cross Black Sunset.
Ni datang. Tu datang. Ada. Kita cuba katakan semua Corolla Sunset ni. Ada berapa biji ni? Ni bulat tak? Banyak sangat. Brahma ni Brahma tulis Brahma. Semua musim hujan ni semua. Bukan kata ayam semua. Dengan tuan-tuan ayam pun semua. Ni jantan kentina. Kalau boleh nak kentina. Jantan ni habiskan jedak je beli ayam. Kina. Lama, berapa biji tu? 4, 6 10 biji. Bolok. Tai. Tiada. Kita dalam minggu ni ada customer dari Teluk Intan ni. Dia borong telur berbenih dari Reban Bersaut. Kalau ada yang berminat nak telur berbenih ni, boleh je datang ke Reban. Kita tak buat post Sebab post ni ada komen telur peratus banyak yang tak jadi. Lalunya kalau kita post ni, risiko telur rosak tu tinggi. Sebab dalam proses penghantaran tu, bungkusan kita tu dibaling-baling aja. Dia punya telur kita ni bila terentak dia punya kuning tu pecah. Kuning telur tu rosak. Jadi telur tu pun jadi rosak lah. Mana peratus untuk menetas bila kita post tu rendah. Contoh dia macam kita ada customer beli 10 biji, yang menetasnya 3 biji, 7 biji tak jadi. Sudahnya kita buat keputusan, kita berhenti post. Nak beli, berminat dengan telur berbenih dari Reban Bersaut, kena COD. Brahma 2, 4, 6, 8 2 biji. 7. Ni boleh lah. 7 pun tak, bulat pun tak. Ni tengah-tengah. 50-50. Jantan tu pun betina. Tahulah inkubator elok lagi ke tak. Lama dah tak guna ni. 2 bulan lah. Ni 7. Ini kompom-kompom lah. Jantan. Kalau tak jantan, pondan. Oh juga. Ni tu besar ni. Tak ada. Oh, berat. Cantik. Cantik. BH. Cross ada 7. Sangat
8 kurang dia 8. Sunset cross dia 8. Sunset cross 8 10. Sunset cross dia 10. Okey, cantik. Ni ada berapa ni? Boleh lah 12 biji berapa. RR Cross. Okey, ni RR Cross Brahma. Ini yang telur banyak karban ni. Rajin telur ayam ni. RR Cross Brahma ni. Apa ni? APR. Satu. Oh, ni macam jantan je. Ini jantan rekod. Dua. Oh, darah ni. Ini. Bagi dia tak telur sepenuhnya pun masalah. Telur jadi besar. Kita nak disuruh dia telur hari, tapi keluar besar pula. Kita try on dulu incubator ni. Lama tak guna ni. Kalau on okey lagi. Okey lagi ni. Boleh. Lap nabuk. Malam. Oh, baru berdua. Suhu dia stabil. Oh, ni dia otak sama tinggi. Telur ni saya dah letakkan tarik dia menetas. 26.5 tarik dia menetas. Setengah peternak dia guna tarik masuk dalam incubator. Tapi saya lagi senang. Saya letak tarik dia menetas. Ni tarik anggaran menetas je. Untuk telur ayam, dia punya tempoh beraman dia 21 hari. 21 hari tu, hari ke-21 hari tu sepatutnya dia menetas lah. Nanti dalam 7 hari selepas kita masuk dalam incubator, kita akan teropong bawah lampu. Kalau dia ada benih, mana dia ada kesan tumpukan darah, kita akan buat pemilihan semula lah. Mana yang tak ada benih tu kita akan keluarkan untuk kita bagi ruang dalam incubator. Kita terus masuk je lah. Sepatutnya kita kena tunggu 38 37. Cepat dia laju pusing. Oh, rapak. Cara untuk kita menyusun telur dalam incubator, kita kena silang-silangkan dia. Macam ni ya. Macam ni lonjong dia sebelah sini. Yang kedua ni lonjong, kita lagakan dia lonjong dia. Bila roller ni berpusing, dia telur tu tak lari lah. Kerana dia tak berterabur. Nanti
Yang belah bulat ni kita hargakan sebelah bulat. Yang lonjong ni kita letakkan sebelah lonjong. Inkubator ni boleh muat telur 64 biji. Untuk yang saya cuba taskan ni lebih kurang ada 48 biji. Kecil-kecil. Dia inkubator automatik dia mudah. Dia roller ni akan berpusing. Mana telur tu kita tak payah nak pusing secara manual kan. Dia automatik berpusing. Kita tengok dia punya kelembapan, baru kita tambah air. Kelembapan dia bergantung pada kita isi air. Kita bagi customer kita pilih telur sendiri. Okey. Kita punya customer dari Teluk Intan ya bang? Teluk Intan. Teluk Intan. Hai guys. Terima kasih bang datang. Okey. Campur-campur bang. Duit ni. Ha.